Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Azra. Hari ini kita akan tengok Bahasa Melayu tahun 5 yang bertajuk Waspada Arus Karau. Murid-murid boleh tengok di buku teks muka surat 62. Untuk topik kali ini, kita akan melihat topik tata bahasa iaitu kata bantu. Jom. Okey, untuk standard kandungan pada kali ini adalah 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran pula 5.1.4 kurungan 3 murid-murid memahami dan menggunakan kata bantu mengikut konteks. Seterusnya, objektif pembelajaran. Di akhir PDPC, murid dapat menyenaraikan 9 ayat yang menggunakan kata bantu dalam bentuk bertedakap dan membina 5 ayat menggunakan kata bantu. Okey, murid-murid tahu apa itu arus karau? Okey, arus karau ataupun rip current adalah arus laut yang bergerak dari pantai ke laut lepas melalui saluran sempit di antara dua beting pasir atau dua arus sejajar pantai. Arus karau biasanya berkecepatan tinggi dan dapat menyeret orang yang berenang berdekatannya ke tengah laut. Arus karau dapat dikenali dengan adanya permukaan air yang lebih tenang, berwarna gelap dan berbuih putih di antara ombak-ombak yang pecah di pantai. Cuba murid-murid lihat gambar yang cikgu sediakan. Okey, kita tengok gambar yang pertama tu, tengok dikata arus karau yang bergerak menuju ke laut lazimnya berkelajuan sekitar 0.5 meter per saat dan mampu mencapai kelajuan lebih 2 meter per saat. Okey, kemudian kita tengok pula dalam gambar tu. Okey, dia ada tunjukkan di mana air permukaannya tenang, berwarna gelap dan berbuih putih di antara ombak-ombak yang pecah. Jadi, jika murid-murid pergi ke pantai, sila memberi perhatian kepada keadaan laut. Memang seronok berenang di laut, tapi anda semua perlu berhati-hati. Okey? Okey, apa itu kata bantu? Okey, kata bantu ialah kata yang memberikan makna tambahan dari segi waktu dan ragam pada predikat. Kita tengok kata bantu ada dua jenis iaitu kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa dan kata bantu ragam menerangkan ragam dan perasaan. Okey, kita tengok kata bantu aspek. Kata bantu aspek kita tengok menimbulkan suasana perbezaan masa. Kita tengok perbezaan masa kita boleh tengok dalam 3 bahagian iaitu sebelum, semasa dan selepas. Okey. Sebelum kita boleh gunakan perkataan belum dan akan. Semasa kita boleh gunakan kata bantu masih, tengah dan sedang. Untuk kata bantu selepas kita boleh guna pernah, telah, baru dan sudah. Untuk kata bantu ragam yang menerangkan ragam perasaan, antara kata bantu yang boleh digunakan adalah mahu, ingin, hendak, pasti, perlu, mesti, patut, boleh, mungkin, dapat, harus, enggan dan wajar. Jom kita baca teks di dalam muka surat 62 iaitu perbualan antara Afifi, Azrul dan Encik Nazri, ayah mereka. Ketika di Terengganu, Encik Nazri telah membawa Afifi, Azrul bersiar-siar di tepi pantai. Afifi, wah, jernihnya air laut ini. Seronok jika dapat mandi manda. Ayah berkata, jika mandi di laut, kamu harus berhati-hati dengan arus karau. Kamu juga patut tahu berenang kerana jika berlaku sesuatu, kamu dapat menyelamatkan diri. Afifi, apakah arus karau, ayah? Ayah pula berkata, arus karau ialah arus kuat yang boleh menarik seseorang dari pantai dengan tiba-tiba. Biasanya yang pandai berenang pun mungkin tewas dan panik apabila diserang arus karau. Itulah punca berlakunya lemas.
Azrul berkata, baru-baru ini saya ada terbaca berita tentang seorang anggota keluarga telah menjadi mangsa arus karau. Bagi langkah keselamatan, pantai-pantai yang terdedah kepada arus karau mula dikenal pasti. Kini, tempat-tempat tersebut masih ditutup untuk aktiviti air. Afifi, kalau begitu, saya akan belajar berenang sebagai langkah keselamatan. Ayah berkata, ya Afifi, Azrul, kamu bukan saja perlu tahu berenang. Kamu juga, ini aktiviti yang kita akan lakukan selepas ini. Di dalam buku teks muka surat 62, selepas daripada perbualan Encik Nazri, Afifi dan Azrul, terdapat 3 gambar yang diberikan. Gambar tersebut ada di skrin ni. Okey, jom kita tengok gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama diberi kata bantunya harus, dapat dan sudah. Serta frasa ayat yang diberi adalah taklimat keselamatan, belajar teknik dan cekap. Kita tengok dekat sini bagaimana kita nak membina ayat menggunakan harus, dapat dan sudah. Okey, kita tengok ayat pertama yang saya bina. Kamu juga harus mendengar taklimat keselamatan daripada pihak penyelamat pantai. Kemudian ayat yang kedua, perkataan dapat, kata bantu dapat. Kita akan dapat belajar teknik menyelamatkan diri semasa berhadapan situasi tersebut. Kemudian kata bantu yang ketiga adalah sudah. Oleh itu, kita perlu berwaspada dengan arus karau walaupun kita sudah pandai berenang. Okey, itu adalah 3 ayat daripada gambar yang pertama. Gambar yang kedua, kata bantu mesti, mungkin dan boleh. Kata bantu mesti. Pengunjung yang sedang berenang mesti dipantau oleh pihak penyelamat pantai. Kata bantu mungkin, sekiranya mereka tidak dipantau, mungkin akan berlakunya kejadian yang tidak diingini. Kata bantu boleh. Tujuan penyelamat pantai supaya mereka boleh bersiap sedia untuk membantu mangsa yang lemas. Okey, kalau kita tengok, itu 3 ayat seterusnya untuk gambar yang kedua. Gambar yang ketiga, gambar yang ketiga dia bagi kata bantu patut, pernah dan masih. Okey, jom kita tengok ayatnya untuk perkataan patut. Kita patut sentiasa peka terhadap situasi semasa berlakunya arus karau. Seterusnya, perkataan pernah. Orang ramai dinasihati supaya tidak pergi ke pantai yang pernah berlakunya arus karau. Dan yang terakhir, perkataan kata bantu masih. Oleh itu, mereka dapat menghindarkan diri daripada pantai yang masih berada di tahap bahaya. Okay? Right. Itu adalah 9 ayat yang dapat kita bina daripada 9 perkataan kata bantu yang diberikan. Okey, ini adalah contoh daripada cikgu ayat ini. Kamu boleh membina ayat lain. Okey. Okey, di sini cikgu tunjukkan contoh peta dakap. Okey, seperti yang cikgu minta, kamu perlu membuat membina ayat, kemudian meletakkan ayat-ayat tersebut menggunakan peta dakap. Okey, tajuknya di sebelah kiri, kemudian ayatnya di sebelah kanan, dan pastikan ia ada kotak yang kemas dan cantik, dan pastikan tulisan anda kemas. Baik? Okey. Saya harap anda semua memahami topik pada hari ini. Jika ada yang tidak fahami, boleh bertanya dengan saya. Okey, sekian saja untuk kelas pada hari ini.
Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua, murid-murid semua yang sudi hadir di channel Cikgu Azra. Okay? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cikgu Azra untuk belajar bersama-sama saya lagi. Jumpa anda lagi. Bye!